Apa niat yang betul ambil air semayang? Sahaja aku mengambil wuduk. Nabi tak sebut cara berniat. Nabi sebut secara umum SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dengan berniat. Maka ulama memberi contoh. Ini tugas ulama, ijtihad bagi pandangan. Contoh niat bagi wuduk itu, sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, boleh. Sahaja aku mengambil wuduk, boleh. Sahaja aku berwuduk, boleh. Dan yang mana senang? Yang mana kamu rasa senang? Sahaja aku berwuduk, sah tu. Sahaja aku mengambil fardu wuduk, boleh juga. Sahaja aku menunaikan fardu wuduk, boleh juga. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, boleh juga. Itu banyak contoh dalam majmu', dalam tahrir, dalam murni. Contoh-contoh. Yang tak boleh kita niat benda lain. Sahaja aku berkorban. Tapi buat wuduk tak sah lah. Wa innama likulli imri'in nawa. Apa ni? Apa yang kamu tentukan, ma nawa. Apa yang kamu niat itu yang kamu dapat.